Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak etok masak lemak. Okey, ni etok yang dah beli kat pasar tadi. Etok ni saya akan bersihkan dulu untuk buang kotoran dan pasir pada etok. Etok ni sejenis kerang air tawar. Biasanya kalau kita nak cari etok ni, cari dekat sungai yang berpasir. Okey, ni antara bahan yang saya gunakan. Ada bawang putih, bawang merah, halia sikit, serai, asam keping dan juga santan. Okey, bawang ni saya kisar sekejap sehingga dia hancur. Kalau tak nak kisar, nak tumbuk pun boleh. Kalau tak nak tumbuk, nak hiris nipis-nipis pun boleh. Tak ada masalah. Lepas tu serai ni diketuk. Bahan kisar tadi boleh masukkan terus ke dalam periuk. Kemudian masukkan santan. Saya gunakan santan kotak dan saya campur dengan santan asli lah. Kemudian boleh tambahkan air juga supaya kuah tu tak terlalu pekat. Masukkan juga serai yang telah diketuk tadi. Masukkan asam keping. Saya ada letakkan serbuk black pepper sikit. Okey, masa ni dah boleh start buka api dan kacau sehingga dia sebati. Boleh tambahkan terus perasa garam, gula, ajinomoto secukupnya. Kemudian boleh masukkan etok. Teruskan kacau sehingga etok ni masak. Cara nak tahu etok ni dah masak ke belum, tengok pada kerang dia. Kerang dia kalau dah terbuka, maksudnya etok tu dah masak. Saya tambah juga cili padi. Nanti kalau nak pedas, boleh picit cili padi ni dalam kuah dia. Tak pun, potong je siap-siap. Okey, nampak tak? Dia macam kerang tu dah terbuka. So, kerang ni dah nak masak. Boleh dihidang, makan dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Selain tu, kalau nak ratah saja pun memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.